Buat Abi, saya dah laju. Yang tak ini tak sama tanpamu. Lain daripada malam. Apa yang Di pasar malam kan. Go. Ya, ada gaya mak ni ada gaya. Ikan fufu. Tak susu pun. Macam tak fufu je. Mikai saja. Lebih kan sokmo. Mikai saja. Tak ada susu. Gimana? Si Seven. Laju lagi. Abi buat Abi, Seven dah laju. Ada filter. Pakai filter. Yang orang main gym tu. Orang main gym pakai tali. Yang tali main tali tu. Tali sial ni. Yang penting gemuk muka. Macam gerak ni. Tak gerak pun. Tak tahu dah sama belajar. Gym rat. Orang nak tengok ni pergi rakam pula. Bodoh. Kau siap-siap apa ni? Siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk keacayan. Keacayan. Cakap macam kita cancel lah. Ha? Cancel? Cancel. Selalu sidai kita Cancel kan? Ya. Kali kita sidai dia. Kita datang besok balik lagi. Nanti BNB ni kemas-kemas sikit. Kemas-kemas sikit. Sebelum keluar. Nanti takut kita lambat. Kalau sampai pukul 11. Tindik sel membuat gula samping. Jom lah. Okay, go. Awal. Gerak. Ciao. Ya kot, tak kisah dah tahu. Semua kena kasut eh? Ya, ini nak murid semua cuti kan? Ya, cakap dah hari ni seada. Saya ada wedding. Lu semua buat relax. Buat relax. Okey, Daniel. Okey, no. Minal iman. Cepatlah. Member nak kahwin ni. Memang sidai, biar dia. Uji. Ground. Hi guys. Video tu ni. Video eh? Ambil boleh screenshot nanti. Today Today. we are going to Acai mau kahwin. What apply? Acai yo. Aku pernah awak. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Pasal tuan naik kenderaan gila. Alhamdulillah, amin. Aku saja. Orang Melaka baca. Apa, mujarab sikit lah. Orang Melaka baca. Lagu-lagu sikit. Ya, lagu-lagu sikit. Cari berhemah. Tahniah Man. Thank you. Tahniah Man. So hari ni kita orang dekat Masjid Kota Kemuning. Tengah tunggu pengantin tapi pengantin sidai dia kata pukul 8. Tak, dia suruh kita datang awal lah apa lah. Sampai Tapi lagi. sekarang dah pukul 8:09. Sampai tak tahulah. Sampai ke nak kahwin di sidai kita. Betul ni. Ini perangai Perangai lah. Ini perangai tak ngam Tak ngam duk. Lapar duk. Sumpah lapar duk. Ya dua kelapa. Kau tengok ni. Kau tengok budak ni. Anti sosial sial. Woi, bergaul. Baca tu kau. Pakai foundation tu. Putih yang muka. Muka kau putih sangat tu. Tepek-tepek sikit. Kau kena ni balik. Faris lah, Faris. Sir Faris. Okay. Ke Farid? Nak adik kau, tak nak kau adik. Faris. Tak ni dekat ni. Tak bergaul Tak ada. Woi, baik tu. Aisyah. Tradition. Aisyah. Gila tu. Orang fahami. Okay, Aduh. macam ni? Macam mana? Oi. Ceki rumah. Persidaan untuk Mari je pilih je sampai sekolah agama saya. Ada komentar
Persediaan untuk pernikahan Aiman Haziq. Acayok itu kan 90 je 90,000. Tapi perangai tak ada bahasa gila RM90. Perangai masih sama Perangai sama sidai member. Kahwin pun sidai Perangai member. masih belajar. Macam sama sial. Masih sama. Kurang sikit. Tengah setting kasih. Mantap. Kat tengah tak? Daripada semua Hakim. Kurang kali kata dia. Yang tu kau tekan. Dik. Waalaikumsalam. Belakang dia kat belakang ya. Dia boleh. Tu tempatnya outdoor lah. Masih stay. Ni jap. Dia bukan rakam macam gitu lama-lama. Lama sangat tu. Diam. Sikit je. Tapi Aku dah agak dah boleh jadi. Aku dah agak dah, kau memang kuat sidai. make up Faris dah cair gila. Main aku ya. Main aku ya. Nak kita ambil barang ke tak ya kan? Barang sampai kan? Dah selesai. Munzara kakak. Munzara keke. Aku pakai kecil as. Aku suit dengan Hakim. Tanya tu. Ada dah tahu awal tadi 745 sampai apa. Dia kata sekali one take dia tak. No mistake dia kata. Sekali embus. Selamat datang para tetamu, silakan makan, janganlah malu. Okey tuan-tuan dan puan, mulakan juadah kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sudahi juadah kita tuan-tuan dan puan dengan lafaz Alhamdulillah. Selamat menjamu selera. Masuk je. Sini. Aku check. Intro. Cuba. Kita kena gerakkan mana? Baik. Scoop. Baik siap bentuk aku. Ya, bentuk kau memang mantap dah. Tapi dah kecil sikit tu sekarang. Macam mana scuba? Badan kau kena gini ke kat. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan sedang berlangsung mari kita sidang hadirin
Haziq bin Azman. Ya. Saya nikahkan kamu dengan pasangan kamu Yumni Hazirah binti Suhaili yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kawinnya RM6,500 tunai. Aku terima nikah Yumni Hazirah binti Suhaili dengan mas kahwinnya sebanyak RM6,500 tunai. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Weh, Ya kan? Nah. Cita siapa satu kali? Cinta sama. Ni laju. Cita siapa laju? Slow mo. Tanya lah. Hear the voice echo walking through the jungle. Listen what I'm searching for. When I chat and I can hold